sana beliau telah berguru dengan seorang wali Allah yang amat terkenal dalam alam Melayu, iaitu Tuan Syekh Abdul Haq Rokan yang sangat terkenal. Mana Tuan senang dia berguru terus dengan Syekh Abdul Wahab. Jadi rabitah dia pun Syekh Abdul Wahab. Syekh Abdul Wahab ni wali kutub wali besar lah. Cuma dia dilantik menjadi khalifah melalui Syekh Muhammad Daud. Kata apa, dulu nak naik khalifah bukan senang. Walaupun dia guru 10 tahun nak naik khalifah bukan senang. Sekarang senang kan. Dia guru pada Syekh Abdul Wahab awal. Dan rabitah dia pun Syekh Abdul Wahab. Dinaikkan khalifah melalui Syekh Muhammad Daud, anak Syekh Abdul Wahab. Yang sangat terkenal di Sumatera dan juga seorang yang sangat warak lagi tawaduk di Tuan Surah. Di sana beliau telah